Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi di channel Nur Mazalan. Okey, untuk ketika ini saya berada di hadapan pokok mangga harum manis yang berbuah untuk musim 2025. Ketika ini bulan 5 penghujung bulan 5. Buah lebat tapi diserang serangga koya yang teruk boleh lihat kesemua buah diserang. Ini buktinya ialah hitam-hitam semua hitam jadi. Jadi hitam buah dah. Boleh lihat ni yang warna putih warna putih ni. Putih-putih ni ialah koya Buah menjadi menjadi buruk dan terus gugur yang belum mencapai tahap matang ini 28 bulan. Ini dah menjadi gugur di waktu kecil lagi. Ini pun sama ini 16 hari bulan 6 tapi telah gugur sekarang sudah gugur. Saya buka okeylah dia dah gugur. Dia diserang penyakit koya dengan teruk boleh lihat lah. Boleh lihat. Buah masih belum matang tapi telah gugur. Cukup sayang Cuba tengok yang ini pula. Boleh lihat ini ada lalat buah. Ini saya rasa sudah luruh Oh sayang ni. Betul. Dia dah luruh dah buruk ni. Oh ya. Belum matang tarikh pada 19 bulan 6 tapi dah buruk semua rosak Allah Akbar. Semoga ada yang boleh makan ataupun capai tahap matang ini pun dah teruk ni. Hitam-hitam tu adalah koya penyakit koya. Jadi saya tidak menggunakan racun chemical apabila telah buah dibalut untuk mengelak atau mengurangkan keracunan pada makanan pada buah. Jadi saya tak akan guna Jadi untuk kali ini saya akan guna secara biologi ketika itu saya akan ambil serangga iaitu kerengga. Kerana kerengga adalah pemangsa kepada koya saya baru ambil kerengga untuk saya kawal serangga koya saya akan letakkan di pokok kerengga boleh lihat ni kerengga banyak ni dia sini semoga ia berhasil mengurangkan koya serangga koya kerana kerengga adalah pemangsa kepada serangga koya. Itu saja info dari saya. Sekian, terima kasih.